Anda boleh buktikan ni sekarang juga. Ambil dua helai kertas A4 yang sama, jisimnya sama, jadi tarikan graviti pada kedua-duanya adalah sama. Sekarang, renyutkan satu jadi bola yang padat. Biarkan satu lagi rata. Berdiri dan jatuhkan serentak. Anda akan nampak bola kertas tu jatuh laju, manakala kertas yang rata tu akan melayang-layang turun. Ini bukti jelas. Bukan berat yang jadi isu, tapi bagaimana bentuk objek tu berinteraksi dengan udara. Eksperimen ni sebenarnya bukan pasal graviti, ia pasal aerodinamik. Jadi, macam mana kita nak buktikan teori graviti ni betul-betul? Kita kena hapuskan pengacau tadi, iaitu udara. Kita perlukan satu vacuum yang sempurna. Di bumi, kita boleh buat ni dalam makmal. Tapi ada satu tempat yang lebih baik. Sebuah makmal semula jadi gergasi yang terletak sejauh hampir 400,000 kilometer dari sini. Kita kembali ke tahun 1971, misi Apollo 15. Angkasawan David Scott berdiri di permukaan bulan. Di bulan, hampir tiada atmosfera. Ia adalah sebuah vacuum yang sempurna. Di hadapan kamera TV yang disiarkan ke seluruh dunia, beliau memegang sebilah penukul geologi yang berat di satu tangan dan sehelai bulu pelepah diambil dari helang maskot Akademi Tentera Udara di tangan yang lain. Beliau mahu melakukan eksperimen Galileo yang paling terkenal di pentas yang paling hebat. Dan beliau pun melepaskan kedua-duanya. Dalam keheningan angkasa lepas, penukul yang berat dan bulu pelepah yang ringan itu jatuh serentak, sebelah menyebelah. Dan kedua-duanya mencecah permukaan kelabu bulan pada detik yang betul-betul sama. Ia adalah satu momen yang sangat ikonik, bukti visual yang paling kukuh yang disaksikan oleh seluruh dunia bahawa tanpa gangguan udara, graviti sememangnya melayan semua objek dengan sama rata.